Apa beza ASA dengan tak ada ASA? Kamera dua butir tengah ni. Nampak tak? Saya tak sure nampak ke tak. Dekat cermin depan ni ada kamera ASA, Advanced Safety Assist. Assalamualaikum, di depan saya sekarang ni ada Myvi 1.3 ASA. Apa beza ASA dengan tak ada ASA? Kamera dua butir tengah ni. Nampak tak? Kalau ada yang tu, model ASA lah. Yang ni model Myvi 1.3. Okey, untuk kereta ni, bulannya 500 lebih. Anggaran 545 tak silap saya. Kalau buat full loan, kereta ni RM610. Lebih kurang tengok kepada interest awak dapat berapa. Myvi model 1.3 tak ada body kit. Tak ada lampu bawah ni. DRL, tak silap saya, DRL. Tak ada DRL bawah tu. Okey. Dari segi kunci, dia pakai keyless. Tekan sekali, buka belah driver. Kalau tekan dua kali, buka belakang. Yang ni sekali. Yang ni dua kali, buka belakang. Okay, untuk meter, kejap, kita start dulu. Nampak tak? Meter Myvi 1.3 dia sama je dengan Myvi 1.5H dengan 1.5X. Segi radio dia tak boleh Bluetooth dah. Yang ni panel aircon. Design seat dia. Design seat dia macam ni lah. Dia beza design saja seat ni. Lepas tu smart tag dia tak ada dah. Untuk Myvi 1.3 smart tag tak ada. Okey, dari segi ASA lane keep control dia ada. Traction control ada, eco ada. Yang ni tempat adjust lampu lah. Auto high beam pun ada bila ada ASA. Untuk aircon kita boleh set dah. Tekan mem lama-lama. Kalau off setiap kali buka kereta, tekan saja. Okey, kita off tutup aircon macam biasa. Kita tak pasang lagi lah kapet. Kapet original kilan, kapet Maggie. Oil mat kita. Okey, jom kita tengok boot dia. Ni lagi stray. Untuk sempena bulan Jun ni, ada rebate RM1,000 semua model Pro 2 Myvi. Untuk Myvi 1.3 ni ready stock lah. Mana berminat boleh isi beg biru di bawah. Ataupun awak nak mari tengok depan-depan pun boleh. Location kita Pro 2 Nasrul 3S, Kubang Krian, Kelantan.